Hanya dari rumah, tak perlu simpan stok. Ramai yang dah mula buat income dari rumah je. Sampai boleh untung RM10,000 lebih sebulan. Tengok video KPA ni sampai habis. Like, komen dan share add to favorite supaya boleh tengok ulang-ulang kali. Alhamdulillah, beruntung sangat korang yang tengok video ni dan kaji bisnes yang KPA buat sekarang ni yang guna teknik simple aja. Macam mana tu orang datang cari kita? Kita tak perlu keluar rumah sebenarnya, okey? Ada yang dah dapat bayar hutang, beli kereta, pergi umrah dan macam-macam lagi keajaiban. Masya Allah, seronoknya. Best kan kalau bisnes kita boleh dapat bantu orang lain juga. Tapi sebelum tu, nak duduk rumah, nak berhenti kerja, kita kenalah bijak pilih bisnes. Bisnes yang macam mana tu? Bisnes yang tak perlu simpan stok, bisnes yang boleh jana income walaupun jaga anak kat rumah. Bisnes yang fun dan boleh reward diri dan boleh cuti-cuti satu dunia percuma. Nak tahu caranya? Komen nak belajar sekarang. Boleh isi form dekat profil KPA dan tunggu KPA hubungi korang semua. Kena beri peluang pada diri untuk kaji bisnes ni. Okey? Yakin pasti dapat. Assalamualaikum.